Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Okay, hari ni saya nak berceritakan tentang sebuah MPV juga. Sebab lately ni banyak MPV yang masuk di belakang. Oh, ini tak ada, ini yang kedua yang dah siap hari ni, iaitu Toyota Velfire NH20. Okay, so kereta ni owner datang daripada RKL juga. Dia kata kereta ni bawa tak sedap, rasa berbuai. Kemudian dia search dekat TikTok, dia terjumpa pula video saya ni. Kemudian dia berhajat untuk hantar untuk check. So bila kita masuk dekat tester machine, guys boleh nampak depan kiri 26, depan kanan 28, belakang kiri 30 lebih. So bacaannya keempat-empat side dah atas sampai 30. So bila bacaan macam tu memang you guys akan rasa berbuai. So bila berbuai tu memang tak sedap. So ni cakap proceed untuk buat. So bila kita masuk dekat hoist, kami buka keempat-empat batang F2 dengan bacaan yang tinggi macam tu. You guys boleh nampak compression dan rebound dia. Bila tekan memang lembut sangat-sangat. You guys boleh bayangkan tekan lembut, kereta besar macam ni duduk atas absorber yang lembut. So you guys rasa macam mana? Macam tu lah. Okay, so kita ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan kepada 40% stiffer. Sebab apa? Sebab kita custom mengikut keberatan kereta. Jadi setelah siap dah absorber tu, kita dah pasang semua. Dan kita check sekali dia punya wear and tear, dan kita dapati ada certain barang yang rosak. Ini kita minta approval kepada owner untuk kita tukarkan barang-barang parts yang rosak. Sebab bila kita check pada bahagian absorber, sebaiknya kita akan tukar sekali barang yang melibatkan absorber. Contoh absorber mounting, absorber link, stop bump yang berkedudukan sekali dengan absorber. Jadi setelah semuanya dipersetujui, kami pun pasang ke empat-empat side. Kemudian saya ambil kereta ni, saya test. So memang rasa padat, mampat, barulah sedap. Jadi bila dah test sedap tu, saya belum rasa confident secukupnya selagi saya tak dapat bacaan dekat tester machine. So saya masuk kat tester machine. Dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 19, depan kanan 16, belakang kiri 17 dan belakang kanan 17. So bacaannya di bawah 20. Barulah saya rasa confident. Sebab apa? Sebab kita dah buang body roll dia almost 70%. Okay, saya tunjukkan body roll selepas kita refurbish. Tengok, nak tolak pun dia agak ketat. Jadi sebab apa? Compression dan rebound yang kita custom 40% stiffer tu dah ngam dengan keberatan kereta dia. So kepada guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, yang menggunakan MPV tak kisah jenis apa, NH10, NH20, AGH30 ataupun AGH40, Estima, ada masalah berbuai body roll yang banyak, senang saja you guys like, follow dan share video ni. Kemudian masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor yang tertera di paparan skrin. So, InsyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Jumpa lagi, bye bye, Assalamualaikum.